Tahukah anda, sejarah penyiaran negara kita bermula bukan di Kuala Lumpur, tetapi di Johor Bahru pada tahun 1921. Semuanya bermula apabila seorang jurutera elektrik, A.L. Birch, membawa masuk set radio pertama ke tanah air. RTM secara rasminya ditubuhkan sebagai Radio Malaya pada 1 April 1946. Menariknya, sebelum ada bangunan angkasa puri yang ikonik itu, stesen televisyen pertama kita sebenarnya beroperasi di Jalan Ampang pada tahun 1963. Fakta unik buat peminat muzik. RTM mempunyai orkestra simfoninya sendiri sejak tahun 1961 yang dikenali sebagai Orkestra RTM. Selain itu, RTM pernah memonopoli siaran televisyen percuma di Malaysia selama 21 tahun sebelum kehadiran TV3 pada 1984. Kini, RTM bukan sekadar TV1 dan TV2, mereka sudah bertransformasi sepenuhnya ke era digital dengan 6 saluran TV dan 34 stesen radio di seluruh negara. Malah, Kompleks Angkasa Puri kini telah berwajah baru yang dikenali sebagai Angkasa Puri Kota Media. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.